Gagal berarti cuba lagi, kerana gagal adalah ilmu. Berjaya ni rumit. Berjaya ni pintu ilmu ditutup. Bila berjaya, kita tak ada apa kita nak lagi. Gagal berarti cuba lagi. Berjaya jangan raikan. Sebab kejayaan ni kalau kita raikan tak cukup. Kita rasa sebab apabila kita rasa berjaya, dia meningkatkan nilai sombong yang tidak kita duga. Pandai tau, kesombongan, keangkuhan, malas, rasa macam dah best, dia susuk masuk dalam rasa berjaya. Akhirnya tuan-tuan menjadi ditewaskan oleh kejayaan. Hati-hati, kejayaan adalah pintu racun yang membawa banyak benda yang sangat teruk. Yang ketiga, saya kata adalah bila setiap kali kita berada di titik yang telah kita capai, berarti ada titik baru yang kita kena ukur. Titik ni kita dah capai titik baru. Jadi saya tak pernahlah kata dalam umur saya bekerja kuat, ini adalah keperluan hidup.